Cuba kita tengok muka surat 4. Fallas berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan bertanya Ubaidullah Al-Qawariri, engkau hendak ke mana? Nak pergi mana? Jawab Ubaidullah, kepada Wahab bin Jarir untuk menulis sirah. Untuk menulis sirah. Mendengar jawapan itu, Yahya bin Sa'id pun lantas berkata, Yahya bin Sa'id ni siapa dia? Orang nombor 1 dalam ilmu jarh wa ta'dil. Dalam mengenali perawi-perawi ni nombor 1. Lebih daripada orang-orang lain. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan dia cukup kerah. Orang kata dia ni minal mutasyaddidin. Kerah lah. Tak lempah. Penapis dia tu tapis sungguh. Kalau orang lain, boleh lagi orang kata gini-gini. Dia dak. Nak pergi tulis sirah kata dia. Sebab Wahab bin Jarir. Yahya bin Sa'id berkata, kalau begitu engkau akan menulis banyak sekali dusta. Banyak benar kalau lagu tu tulis. Sebab apa? Ini kerana riwayat-riwayat sirah tidak mungkin bersih dari dusta. Dan mungkin juga kerana Wahab bin Jarir mengambil riwayat-riwayat sirah daripada Muhammad bin Ishaq. Dan Yahya bin Sa'id menganggap riwayat-riwayat Muhammad bin Ishaq sebagai dusta. Yakni Yahya bin Sa'id tak pakai, dalam sirah pun tak pakai. Kalau kita ni berpendirian seperti Yahya bin Sa'id, seperti Imam Malik, selamat dah kita orang Islam ni. Tak ada dah lah dah ambil cerita Ummu Hanik ke apa tu. Dah ambil cerita Sayyidina Ali duk tidur di katil Nabi SAW. Tak ada dah lah. Ni tak pakai hak dia. Yang kena ni kita ni habis pening. Buat tak pakai hak dia. Kita nak kata orang ni kata molek, orang ni kata tak molek. Kita tak sepakat hak kata tak molek. Kita pakai hak molek. Akhir sekali kita yang kena. Kalau pakai hak dia, selesai dah. Dia kata dalam sirah pun tak boleh. Ahmad bin Hanbal berkata, dia yakni Muhammad bin Ishaq, seorang yang baik ceritanya, hasanul hadis. Ini pun kalau kita nak terjemah kau Melayu payah. Setara tu yang boleh. Hasanul hadis tidak bermakna seorang itu hujah lagi. Ni orang tak faham. Dia kata bila ulama hadis kata hasanul hadis, mana kita boleh pakailah cerita dia molek. Tidak lagu tu. Sebab apa? Kalau kita terima lagu tu, bagaimana di tempat lain Imam Ahmad kata guana dia? Tak saya pakai. Imam Ahmad kata tak boleh. Tidak halal riwayat daripada dia. Dalam halal dan haram tak boleh. Bermakna cerita dia tidak baik. Secara mutlak tidak. Yahya bin Ma'in berkata dia seorang yang thiqah. Anda pun mungkin anda tahu. Seorang yang boleh dipercayai kalau kita nak terjemah dari segi bahasa, tapi tak betul mengikut istilah. Lepas tu anda terjemah lagu tu, anda nak terjemah lagu mana? Tak ada terjemahan dia. Kita pakai dari segi luar lah. Tapi bukan dengan makna ini. Anda pun tahu, Pak ulama kata dia siqah, tahu. Tapi siqah bukan bermakna hujah. Hujah tu tak boleh pakai. Tetapi bukan hujah. Dia kata. Tetapi bukan hujah. Tidak boleh dipegang kata-katanya. Dah boleh dipercayai, apa tak boleh pegang kata-katanya? Kan penipal ke tu. Ini bahasa istilah. Bahasa istilah. Dia siqah tapi dia bukan hujah. Nak terjemah payah. Dia kena faham, kena ngaji usul hadis. Kena mengaji. Ali Ibn al-Madini berkata ceritanya ceritanya di sini saya adalah benar, tetapi Nasai apa ni? Dan lain-lain pula berkata dia tidak kuat. Daraqutni berkata tidak boleh dijadikan hujah. Yahya bin Katsir dan lain-lain berkata, kami mendengar Syu'bah berkata, Ibnu Ishaq adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Tinggi benar. Amirul Mukminin dalam hadis. Ni ada hak kata molek. Anda nukil kan? Hak molek pun ada juga kata hak molek. Sekarang ni kita nak nilai hak mana yang lebih tepat. Dia boleh jadi tersalah. Apa ni, ulama-ulama rijal dia boleh jadi tersalah juga. Dia manusia, dia rakyat setakat hak dia tahu. Sebab apa yang jadi keliru ni? Sebab ada rakyat tadi lah. Kaedahnya hak asah dalam mukaddimah tadi. Dia menyamar. Dia orang alim, hebat. Apa tak bisa? Bisa semati lah. Seperti apa ni, pokok orientalis. Ada orientalis yang masuk Islam sekarang selama mana senok duduk di Indonesia, selama mana duduk jadi tu imam pada orang ramai. Orang ramai kata alim bukan main lah dia, senok air keronjing. Bukan main alim. Orang dia buat tu imam dia selama mana. Tahu-tahu akhir sekali dia raya mana semaya tu kesiai kata dia. Ulas semula maya kata dia. Aku dek pun Islam kata dia. Nantilah benarnya. Selama mana dia duduk? Boleh kau dia faham? Bahasa Melayu boleh molek. Kebudayaan Melayu dia tahu molek.
Dia boleh tipu orang Melayu. Dia boleh Dia boleh tulis sejarah orang Melayu, boleh royak. Dia tahulah. Sehingga orang Melayu di Indonesia semaya di belakang dia lawan. Kita tak tahu kau cerita-cerita macam ni. Ini dunia. Macam itulah sifatnya. Bukan zaman sekarang saja, zaman dulu pun sudah ada. Abu Daud berkata dia seorang Qadari dan Mu'tazili. Pula Imam Abu Daud itulah. Imam Abu Daud ambil riwayat dia, ada dalam Abu Daud riwayat Ibn Ishaq. Tapi dia kata dia ni Qadari, dia ni Mu'tazili. Apa makna Qadari? Yang ni puak-puak yang tak percaya kepada takdir. Puak-puak yang tak percaya kepada takdir tu orang panggil puak-puak Qadari, Qadariyah. Mu'tazili, Mu'tazilah lah. Sulaiman At-Taimi berkata dia seorang pendusta besar. Wahid berkata saya mendengar Hisham bin Urwah berkata dia seorang pendusta besar. Wahid juga berkata saya bertanya Malik tentang Ibnu Ishaq, beliau menganggapnya seorang yang tidak bagus. Lepas tu panggil lagi lah Yahya bin Sa'id. Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq majruh. Ibnu Idris berkata pernah saya berada dalam majlis Imam Malik, tiba-tiba ada orang berkata kepadanya, inilah hak tadilah sebut. Dan ramai lagi yang lain-lain nak wayaknya. Ada orang kata molek, ada orang kata tak molek, ada siapa kata dia dajjal seperti Imam Malik, ada kata siapa dia ni kadzab, pendusta besar. Ramalah, bukan seorang dua.